dengan hanya menggunakan salah faham konsep atar alasan Nabi tak buat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian guna satu petikan ayat yang sangat umum, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama dah sempurna. Okey. Kemudian satu petikan hadis yang sangat umum, setiap hadis setiap perkara baru tu bid'ah. Maka beliau telah mengharamkan pelbagai perkara dan amalan yang tidak haram dalam koleksi fatwa beliau tersebut. Ya Allah. Saya baca banyak ni lah benda yang patutnya tak haram, dia haramkan. Ya Allah. Alasan tu tiga tu, dalil tu duk main pusing tu lah. Kadang-kadang hak ni pertama, kadang hak ni kedua, kadang-kadang ni. Duk tiga dalil tu duk pusing sana, pusing. Ya Allah. Gitu. Baik. Maka saya buat gambaran ni lah. Ni yang saya nak bagi faham lagi yang dikatakan sebagai pemikiran simplistik dalam pengeluaran hukum syariah. Tu dia. Saya nukilkan hujah simplistik satu. Salah faham konsep atar. Nabi tak buat. Okey. Hujah simplistik dua. Agama dah sempurna. Tak perlu nak tambah apa-apa. Kalau gitu tak payah tulis buku lah. Ulama-ulama yang buat buku ni semua bid'ah. Okey. Wal'iyazubillah. Tu kata, kalau ikut hujah simplistik, tu kata, hujah ni sebenarnya bagi saya hujah, minta maaf, saya ulang balik, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang sebenarnya dia, kalau dia guna hujah ni, sebenarnya dia akan mengharamkan banyak perkara. Hatta dia sendiri. Kemudian hujah simplistik, setiap baru tu bid'ah. Inilah dia panggil pemikiran simplistik dalam pengeluaran hukum agama.